Di sinilah yang kena serang dengan Portugis tu. Orang ramai mati. Tempat ni keras lah sebenarnya. So kalau kita gali bawah, ada tengkorak kan. Rakyat-rakyat di Kota Lama dan juga istana tu dibakar. Ramai orang terkorban. Orang kampung tidak dibenarkan naik ke atas bukit tu. Balai Polis Teluk Sengat. Tu lah kita boleh nampak. Rojak pun ada. Rojak 2 darjat. Ketam ada. Warna biru. Ada banyak ni. Dekat sini payah bakau. Sesungut dia. Dia tengah berjalan pelan-pelan. Ni lah dia berjalan. Dia macam nak keluar ke apa? dapat tidur hotel Ikra. Ikra seronok tak dapat tidur hotel? Thank you ayah. Alhamdulillah kami dah sampai di Museum Kota Johor Lama. Mari kita kaji sejarah, okey? Warisan kebangsaan. Kota ini merupakan kota pertahanan yang terbaik di antara kota-kota pertahanan yang dibina di sepanjang Sungai Johor. Dalam tahun 1587, kota ini jatuh ke tangan Portugis. Keseluruhan kota ini dibakar. Mengikut pada orang museum ni kan, dia cerita ni Bonggor 1, ni Bonggor 2 kan. Ini adalah hasil peninggalan asal. Sebelum ni ada meriam. Meriam kat situ. Struktur bonggol yang asal sejak 500 tahun dahulu. Dia tak ubah sampai sekarang. Sebelum bukanya tempat ni tak boleh dimasuki, tempat larangan, sampai 2005 baru dia buka tempat ni. Daripada dulu 1580-an, sebab tempat ni menjadi misteri sebab di sinilah yang kena serang dengan Portugis tu, yang orang ramai mati kan, tempat-tempat ni. So tempat ni keras lah sebenarnya. So kalau kita gali bawah, ada tengkorak kan. Oh, kena register. Sungai Johor yang besar tu. Sungai tu depan ni lah. Depan meriam ni. Depan kita pakai lighter. Ni dia. Dia macam kubu. Kubu perang tu. Kubu pertahanan. Pembinaan Kota Johor Lama. Kota Johor Lama merupakan antara kota pertahanan Melayu lama yang masih wujud dan kekal dalam bentuk fizikal yang masih dapat dilihat hingga hari ini. Kota Lama menunjukkan kepakaran masyarakat Melayu yang tinggi pada ketika itu. Seni bina yang menarik serta idea untuk mendirikan sebuah kota pertahanan Melayu tanpa dipengaruhi oleh seni bina moden zaman tersebut. View dari Museum Kota Lama ke atas tu. Okey, ini bekas tapak istana lama. Dibuat balik lah. Dulu habis dah hancur semua istana. Hancur selepas kena serang, kena bakar apa semua. So di kawasan ni lah serangan hebat oleh penjajah. Sebab dia laluan mula-mula masuk daripada laut ke sungai. Kat sini kena
kena lebih sikit dia punya pertahanan dia. Sampai ke hulu sungai tu dia ada 7 kan, 7-8 kota pertahanan. Yang menyedihkan pada tahun 1500 plus rakyat-rakyat di Kota Lama dan juga istana tu dibakar, ramai orang terkorban, tempat tu ditutup. Sehinggalah pada tahun 2005 dia mula nak buka balik untuk orang awam, dan juga 2007 baru siap museum tu. Sampailah sekarang. So baru orang boleh datang. Mengikut pada penduduk tadi yang berdekatan dengan kampung ni, memang orang kampung tidak dibenarkan naik ke atas bukit tu, ke Kota Lama, disebabkan tempat tu keras. Banyak apa orang kata, banyak kejadian mistik okey, macam tempat tu keras lah. So itulah cerita dia sikit pengorbanan kemerdekaan zaman pahlawan zaman Kesultanan Johor. Suasana di Pekan Teluk Sengat berdekatan dengan Museum Kota Lama. Oh, ada pasar malam. Boleh masuk ke? Tak boleh, one way kot. Pekan ni besar juga ni. Ada restoran warisan Tok Ayah. Dia makan apa? Seafood. Okay. Tengok ni apa, kabel elektrik cross sungai. Dengan ada mesin kopi mudah alih macam ni, kita boleh bawa ke mana-mana. Out-in Fino Portable Electric Coffee Grinder. Ini dia punya mesin dia. Beli kopi ni, ground coffee, Eclipse blend. Masa untuk buat kopi menggunakan Out-in Mino. Ini Fino Coffee Grinder. Ini Mino untuk buat espresso kopi. Perfect. Wow. Ramai ya orang makan kat sini, macam best je. Balai Polis Teluk Sengat. Jaga-jaga. Tu lah kita boleh nampak view Sungai Johor. Ada kelong. Ni Klinik Kesihatan Teluk Sengat. Okay, kita ada tadi. Okey, kita pusing balik. Kita nak tengok apa menarik di Pekan Teluk Sengat ni. Wih, Tan, jabatan apa ni? Entah. Pulau Pinang. Ada jeti ada jeti. Oh. Ada taman buaya. Ya. Jom. Taman buaya. Dah tutup dah. Buaya penuh dengan buaya darat. Lepas tu media sendiri tu je dia cakap. Dua tu je. Oh, Dah dua je tutup dah. Okey. Taman buaya penuh. Oh, ni kedai ni ramai orang. Mana kita nak parking ni? Kita nak jalan-jalan ke tak ni? Ni payah ni jeti. Buaya darat. Ha? Kalau kita jalan-jalan, ambil kita makan. Kau tak kenyang ke? Kenyang lagi lah. Kenyang lagi lah. Teluk training. Okey. Oh, boleh masuk. Telah menenangkan view. Wow. Makcik ke makcik? Dia macam Thailand tau, Thailand. Macam ni lah, Thailand. Lain macam ayah Kita bagi pergi kok umpam. Kok lantar macam ni lah. Kok lantar. Kok lantar. Oh, ada pasar malam ni. Shell out, right? Anak! Oh, boleh. Janganlah. Shell out. Teluk Sengat. Teluk Sengat. Makanan menarik di Teluk Sengat. Ifah, turun tadi. Kenapa tak ni? Pegang. Bang kereta. Ada longkang. Ni dia Makanan parking menarik di Teluk Sengat. Cepat. Nak parking nak pergi tengok. Roti puri. Soto kampung ada, rojak peti rojak pun ada. Rojak 2 darjat. Soto kampung tahu bakar ada. Oh, macam mana?
Okay, kita melawat JT. Ada ikan ni? Ada macam makan di muara, restoran di muara. Yes. Tengok tu, kapal besar. Oh, restoran juga dekat. Oh, tu restoran. Ada dapat ikan bang? Tak ada. Belum lagi. Biasa mancing ni? Tak juga. Tak ada sorak-sorak. Ikan apa yang ada kat sini? Dia panggil? Bilang ada. Oh, ikan laut. Okay. Apa pasal ni? Alamak. Besar ikan ni. Mana? Ikan apa ni? Dia. Ni. Dia ada shiny. Dia. Dia ada sisik dulu. Itu ada sisi dulu. Ikan apa? Ikan ni? Ikan... Keraput. Bukan, ikan ni apa? Ikan... Sikang. Siakap. Siakap. Oh, tu. Oh Allah, itu yang pancing tadi. Ada shiny. Oh, tu. Betul. Oh, nampak tu. Situ. Nampak dia punya, bila dia buat lap. Nampak dia punya reflection. Casting. Mat. Dia ambil pancing tak? Tak pancing. Sponsor BBC. Ramai juga orang memancing. Oh, ketam ada, warna biru. Pada kau ambil tu. Ada beli tapak kuda tu. Kami singgah di kedai Syamsuri bin Sain. Tahu kami ada. Sini. Kita masak lah. Solat ni lagi. Amin dan Nabi Muhammad dan awak jenazah pada. Amin. Sotong mak tak nak. Apa lagi bak? Banyak. Lepas makan kami nak singgah di masjid ni. Cantik masjid ni. Kita melawat masjid dan solat. Udah dapat 3 ekor ramai. Kami jumpa ular di kawasan Masjid Teluk Sengat. Lepas kami solat Teluk Sengat, kami explore kawasan berdekatan dengan masjid. Ada kawasan ni, Paya Bakau. Terus dulu, tantang dulu. Dekat sini Paya Bakau, kawasan Paya Bakau. Dekat sini ada satu longkang kami jumpa ular dekat parit tu. Dia keluar dari lubang tu, dia hanyut, lepas tu dia masuk dalam lubang tu tadi. Kita ke belah sana, Mat. Aduh, di gerusi. Oh, masih tadi sampai sana. Sekejap kita pakai. Ni macam lintah bulan kan? Dia sesungut dia. Macam pegang. Dia pegang. Pegang macam batu. Sesungut dia tengah berjalan pelan-pelan. Yelah dia berjalan. Dia macam hotel ni apa ni? Mary's Hotel. Depan ni. Oh, depan ni kiri. Oh ni. Package majlis Turn left onto Jalan Abdullah, then your destination will be on the right. Kedai kepek. Ni dia sini. Oh, tu Rest In Hotel. Tu belah kanan. Rest In Hotel Tu apa? Mana parking? Your destination is on the right. Oh, sebab ada satu parking.
kami menginap di Bandar Kota Tinggi. So dapat hotel ni Rest In Hotel. Alhamdulillah dapat 2 bilik. 2 bilik kecil lah, standard room untuk 2 orang. Tapi kami dapat 2 bilik. Sumbat kami 7 orang. Kat sini pun ada Dolby sebaris. Kat situ ada 7E katanya, kat sana. Kalau nak beli apa-apa dekat 7E. Oh, sini memang tempat strategik hotel ni. Ada Guardian, ada Dolby. Makan Melayu ke apa? Semua boleh jalan kaki je. Ni hotel. Sana Dolby. Dolby Plana. Dekat je. Hotel budget RM120 semalam. Standard room. Buat beg foto orang kat. Jom bawa pergi sana. Kamu nak keluar ke apa? Dapat tidur hotel Ikra. Ikra seronok tak dapat tidur hotel? Thank you, Ayah. Esok cuti umum. Jadi tak perlu bayar parking. Cukup. Total 14. Cukup. Ngam-ngam. Ada kek? Okey, dah tu. Sekejap, nak masuk dalam tu. Sepuluh 6 minit malam. Dia tekan makan ni Rawai itu tadi. Siapa suruh duduk lagi? Nampak ke? Nampak. Kita kat floor 2. Kapasiti KG dia 612 je bapa. Oh. Cepat. Dia berapa? Ada Pro. Pro. Cepat ke? Cepat sini. Oh my god, that is so scary. Kalau nak tangga. Mana ni nak minum kan? Satu hari apa? Ini saunya. Ini saunya. Wow. 5-star. Oh, Ya, alhamdulillah. Berbilik. Tak tahu. Tak tahu apa pun je lah. Dua-dua bilik macam ni ke? Dua katil. Satu lagi bilik kan ni? ambil kasut. Okay guys. Sini. So ini bilik yang kedua. Room tour. Okey, ini bilik kedua. So sebelah-sebelah je kami. Ni 309 Kosong sebelah. 311. 311 sebelah tu 310. So muatlah untuk kami 7 beranak. Kira muatlah. Bolehlah 2 bilik standard room ni. 120 semalam. Okey. Ni ambil ikon ni, ikon semua. Room tour. Mana budak ni? Okay. Room tour. Ini pintu bilik. Cepat Ikra. Kita masuk je. Sini ada tandas. Wah, ni tandas ni lagi besar. Esok ada breakfast Oh. Sini ada meja. Tapi I like Ada ni. dia macam voucher lepas tu dia pergi restoran tu. Ada almari. Weh, ada ni lah weh. Guys, feature. Ada peti ais. Oh, Ni, wah ada ais. Wow. Item. Air tu tak air tu jangan siapa-siapa minum kat luar, dekat sana nanti kena bayar mahal.
Cakap kat dia murid, cakap dia jangan minum. Okey. Satu tin tu mau lah dekat nak RM5-6. Katil. Fah kita punya Aircon. Macam mana? Okey hotel ni Ikra? Okey. Ha? Okey. Okey je lah. Memang okey. Ha? Bolehlah. Boleh lah. Taklah best sangat kan. jadi Hotel sebenarnya besar. Hmm. Dengan dia tak tahu lah, dia punya tandas pun besar. So, okey ke tak? Selama Okey lah selamat. lagi satu pun hotel ni pun dia tak ada pool kan. Tak ada. Itulah yang tak best tu. So okey lah, rasa selesa lah nak tidur kan. daripada tidur dalam kereta Ikra. Ikra nak tidur dalam kereta. Tak nak bumpit. Ha? Bumpit. Sempit cakap. Ha? Sempit tidur kita memang sempit. Bentar lagi Raid. Dia sampai tidur dekat belakang dengan baju-bajunya. So kita tidur bertiga lah kat sini. 4 orang tidur kat sana. Okey lah. Okey dah, pergi mandi cepat. Kita nak tidur dah ni, penat. Dobby tengok jam Tu lah nak tunggu Kita tengah Dobby tadi. Kena ambil. Rasa pun macam kesian juga dia 4 orang berhempit-hempit. kita ni bertiga pun berempit juga ni Ikra. Tak berhempit sangat pun. Apa kotor ni, pergi mandi dah. Okey, cepat. Boleh buat kopi. Ada tuala dengan ubat gigi bagi free. Seperti ais dalam almari ini. Dalam ni ada air minuman. Kalau anda nak minum, kena bayarlah. Satu ni RM3. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Saya seronok saya tidur di hotel ini sebab sejuk. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Kami nak pergi breakfast guys. Let's go. Cuba kita bagi tak. Dek, kat sini ada extra card ke? Ya. Bilik ke? Ada extra ke? Tak ada. Oh, satu Satu je. je. Okey. Kat hotel ni disediakan breakfast. Tapi breakfast dia bukanlah macam hotel, macam buffet. So dia franchise kan kepada restoran. So kita bawa kupon. Kita tunjuk dekat restoran tu. So makan lah. Dekat je. Dia lebih kurang dalam tak sampai 100 meter. 50 meter saja. Rest in hotel breakfast. Kat situ. Mana kupon ni? Okey. Assalamualaikum. Ni dia makan dia. Makanan dia. Oh, lontong habis eh? Habis. Oh, habis dah. Bihun nasi lemak dia. Lemak dia. Free. Raya makan bihun. Ni tak? Granat. Oh, ya. Okey. JKR Kota Tinggi. Tapi yang nak masak le, kurang gula. Korang belakang keluarkan muka. Ni hari yang keberapa? Keempat. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, hari keempat. Hari ni hari yang keempat. Kami baru check out daripada hotel. Jadi sekarang ni kami nak explore dulu di kawasan Kota Tinggi. Stay tune gang. Kluang, Jalan Tun Harbour. Okey dah. Okey, biar. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
next adventure. Yeah.